Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pada hari ini akan mengajar murid-murid semua macam mana cara nak buat bahagian C untuk soalan UASA. UASA lah, ataupun kalau darjah 4 matriks pembelajaran. Untuk bahagian C soalan dia sama je bentuk dia. Bahagian C 10 markah. Grafik di bawah menunjukkan tentang cara-cara menjaga kebersihan gigi. Tulis pendapat kamu tentang cara-cara menjaga kebersihan gigi. Dia dah bold kat situ. Tapi selalunya dalam soalan dia takkan bold bahagian ni. Yang ni dia takkan bold. Kita kena cari sendirilah kata kunci dia. Jawapan kamu hendaklah ditulis dalam satu perenggan. Cikgu akan tunjukkan macam mana cara nak buktikan yang awak buat satu perenggan. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Okey, ini penting tapi tak perlu kita letak dia sebagai satu benda yang utamalah. Yang utamanya kita tahu macam mana cara nak buat karangan. Baik, untuk bahagian C dia 10 markah. Jadi bila 10 markah saya akan terapkan dalam pembelajaran kelas saya. Selalunya untuk 5 markah saya nak suruh diorang cari 5 poin. Okey, 5 poin. 5 poin ni boleh jadi huraian, boleh jadi isi, boleh jadi contoh. Kalau ditambah supaya, itu boleh jadi poin juga. Untuk 5 poin ni, kita tengok dulu dekat dia punya rajah ni. Untuk bahagian C selalunya dia akan bagi rajah. Rajah macam ni lah. Jadi kita tengok rajah ni, cara-cara menjaga kebersihan gigi. Ini memang tajuk dia. Tapi kita jangan terperangkap. Sebab kita mesti kena ikut yang ada dekat atas ni. Jadi cikgu akan highlight atas ni. Dia nak tulis pendapat kamu tentang cara-cara menjaga kebersihan gigi. Apa-apa pun yang terjadi, murid-murid mesti kena ambil dari sini, dari soalan atas ni. Dari soalan atas. Jangan ambil dekat tengah ni. Sebab kadang-kadang dia punya yang dekat tengah ni lain, dia tunjuk lain. Dekat atas ni lain. Jadi kita kena ikut yang dalam soalan. Yang soalan dekat atas ni lah. Pertama sekali kita kena jarak 2 jari. Sebab apa kena jarak 2 jari? Sebab kita nak buktikan yang awak buat satu perenggan. Nak buktikan yang awak buat satu perenggan, awak kena jarak 2 jari. Kalau jari kecil, bagilah 3 kan. Cikgu mula dengan yang bawah sekali. Dekat sini, kita jarak 2 jari. Jarak jari dalam 5 space lah. Kita mulakan dengan pada pendapat saya. Sebab dia nak pendapat. Jadinya pada, sekejap ya, cikgu betulkan dulu. Kecil pula. Good. Bila ditanya pendapat, awak akan tulis pada pendapat saya, terus ambil dari yang ni, tajuk yang atas ni, cara-cara menjaga kebersihan. Jangan ikut yang ni walaupun dia sama, tapi kadang-kadang dalam soalan yang tengah tak sama dengan yang dalam soalan. Pada pendapat saya, cara-cara menjaga kebersihan gigi ialah kita dah tulis dia punya kepala soalan. Baik, sekarang ni untuk bahagian C kita hanya boleh guna 2 jenis permulaan ayat lah. Permulaan ayat untuk kita bagi isi dia. Dia boleh jadi kita dapat. Kecil pula dia punya ni. Boleh jadi yang pertama kita dapat ataupun kita perlu. Kita perlulah. Jadi murid-murid kena pilih sama ada nak guna kita dapat ataupun kita perlulah. Sekejap, cikgu highlight kat sini. Kita dapat atau kita perlulah. Kita tengok dulu cara-cara menjaga kebersihan gigi. Kalau cara-cara,
kita mesti pilih yang mana? Kita dapat ke kita perlu? Mesti guna kita perlulah. Okay. Kita dapat ni untuk apa? Untuk faedah, untuk benda yang kita dapat lah, faedah, kebaikan, impak baik. Kalau benda yang kita kena buat, murid-murid kena guna kita perlu. Okay. Baik, kita pergi yang pertama. Okay, yang pertama ialah kita perlulah. Okay. Kita perlulah. Okay, sekarang ni cikgu pilih yang ni. Okay. Kita perlulah. Okay, ada murid dia akan tulis berus gigi. Kita perlulah berus gigi sehingga bersih, terutama selepas makan dan sebelum tidur. Okay, sini dia agak mencabar sikit. Murid-murid kena tambah kata kerja. Kalau berus gigi, dia akan menjadi memberus. Kena tambah imbuhan me. Okay. Kalau yang ni, dia akan jadi memberus. Kita perlulah memberus gigi sehingga bersih, terutama selepas makan. Dan tu jangan buat simbol ya. Kita kena tulis dan penuh. Dan sebelum tidur. Okey, kalau macam ni, murid-murid dah dapat 2 markah yang pertama. Okey, 1 titik, 2 markah. Kalau kita tambah huraian, dia boleh jadi 1 titik, 4 markah. Okey. Baik. Yang ni sudah, kita pergi dekat yang ni pula lah. Guna ubat gigi Florida untuk kanak-kanak semasa memberus gigi. Okay, kalau rasa ini panjang sangat, boleh pilih yang lain. Tapi selalunya dalam soalan bahagian C, dia akan bagi 3 ataupun 4. Yang ni dia bagi lebih. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya kita kena buang salah satu. Okey. Selalunya dia takkan bagi 6 macam ni. Dia akan bagi 4, dia akan bagi 3. Jadinya kalau dia bagi 4, kena tambah 1 isi, tambah isi sendiri ataupun huraian sendiri. Kalau dia bagi 3, kena tambah 2 huraian ataupun tambah 2 isi. Macam tu. Okey. Okay, cikgu ambil yang ni lah. Tukar berus gigi jika bulu berusnya mula kembang. Okay, untuk bahagian C ni, murid-murid kena gunakan yang ni kita perlulah, betul. Kita perlulah. Okay, untuk memvariasikan dia punya pilihan, murid-murid boleh pilih kita perlulah, kita mestilah, kita hendaklah, kita wajarlah. Cukuplah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Boleh pilih yang ni supaya ayat kita lebih variasi. Kita punya gaya bahasa lebih sedap lah. Okey, lepas tu kena ada penanda wacana. Okey, penanda wacana ni untuk teruskan ayat yang seterusnya. Okey, penanda wacana boleh jadi seterusnya, selain itu, di samping itu. Di samping itu di jarak samping S kecil, jarak itu. Okey, lepas tu akhir sekali. Akhir sekali ni mesti kita guna pada ayat yang terakhir lah. Okey. Yang ni penting kita kena guna penanda wacana sebab ini kira macam gaya bahasa kita lah. Kalau tak guna penanda wacana mungkin akan berkurangan lah. Daripada 2 markah 1 poin, dapat 1 markah untuk 1 poin. Kita tengok. Baik, kita teruskan lagi. Okey, sekarang ni yang kedua, betul. Yang kedua, tukar berus gigi jika bulu berusnya mula kembang. Okey, kita guna seterusnya. Seterusnya, tadi kita dah guna perlulah, betul. Kita akan guna mestilah. Kita mestilah tukar. Kalau tukar, kita jadikan dia kata kerja menukar. Menukar. Okey. Sekejap. Kita mestilah menukar berus gigi jika bulu berusnya mula kembang. Okey, kita dah dapat 4 markah. Okey, 2 markah yang seterusnya. Okey,
sekarang ni kita dah guna seterusnya. Betul, kita dah guna seterusnya. Kita guna selain itu. Okey, yang ni kita dah. Maksudnya kita dah 1, ini 2. Okey, kita memerlukan lagi 3 lah. Kita ambil yang ni. Jangan berkongsi berus gigi. Kita guna selain itu. Baik. Kita letak sini. Selain itu, koma. Kita apa? Kita perlulah dah. Kita mestilah dah. Kita hendaklah. Jangan berkongsi berus gigi. Kalau jangan ni kita guna, kita hendaklah mengelakkan. Mengelakkan daripada berkongsi berus gigi. Dalam ayat tu jangan sebut jangan. Kita kena guna kata kerja. Jadinya kita hendaklah mengelakkan daripada berkongsi berus gigi. Jadi selain itu, kita dah guna. Yang ni pun sudah selesai. Ini isi yang ketiga. Kita memerlukan lagi 2. Baik, kita guna di samping itu. Okey. Di samping itu, koma, berkumur. Berkumur ni boleh lah sebab dia kata kerja. Di samping itu, kita hendaklah dah, kita wajarlah berkumur selepas makan atau minum. Okey, notah. Jika tu tak perlu pun tak apa sebab dia penerangan. Okey. Jadinya ini yang keempat. Okey, membantu anak anda. Okey, cikgu pilih yang ni. Guna ubat gigi Florida. Okey, cikgu guna yang tu. Jadinya yang kelima, kita boleh pilih isi mana kita nak asalkan ada 5 poin lah. Menggunakan. Okey, jadinya akhir sekali. Okey, akhir sekali. Kita wajarlah dah ke? Kita wajarlah dah. Kita boleh tukar, kena ikut balik lah yang atas tu. Kita perlulah. Kita kena variasikan dia punya ayat. Akhir sekali, kita perlulah menggunakan ubat gigi berflorida untuk kanak-kanak. Okey, noktah. Okey, kalau macam ni dah dapat 5 isi. Okey. Baik, kita akan menanda sama-sama. Okey. Pada pendapat saya, cara-cara menjaga kebersihan gigi ialah kita perlulah memberus gigi sehingga bersih, terutama selepas makan dan sebelum tidur. Okey, ini 2. Cikgu tanda tepi lah. 2. Seterusnya, kita mestilah menukarkan berus gigi jika bulu berusnya mula kembang. 4. Selain itu, kita hendaklah mengelakkan daripada berkongsi berus gigi. 6 markah. Di samping itu, kita wajarlah berkumur selepas makan atau minum. 8. Akhir sekali, kita perlulah menggunakan ubat gigi berflorida untuk kanak-kanak. 10 markah. Kalau macam ni boleh dapat 10 markah. Okay, selalunya pemeriksa, walaupun dia sebut dekat sini tidak lebih 50 patah perkataan, sekiranya dia tidak melebihi daripada garis ni, garis dalam soalan ni, kira kalau saya masih bagi markah lah. Kita tak kira lah. Tapi kalau dia dah tulis dan melebihi daripada garis yang diberi, kita akan mula kira lah berapa sebenarnya dia punya patah perkataan. Okey, kita cuba kira sama-sama. Tengok lebih tak 50 patah perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okey, dekat sini 60 patah perkataan. Baik, dekat sini ada silap dia iaitu kalau dia beritahu dekat sini ada ada yang ada huraian.
Contohnya terutama. Kalau dalam ayat yang diberikan tu terutama, terutama, jadinya tak perlu tulislah. Kita perlulah memberus gigi sehingga bersih. Cukup sampai sini. Yang terutama selepas makan dan sebelum tidur ni tak perlu, sebab dia dikira sebagai huraian tambahan. Jadinya kita tulis sampai situ dan boleh dikurangkan ke 50 patah perkataan. Kita kena ambil isi utama dia. Mana yang huraian, tu tak perlu. Macam mana nak tahu dia huraian ke tak? Kalau huraian dia mesti ada agar, dia mesti ada supaya, dia mesti ada kerana. Itu adalah ayat keterangan ataupun huraian. Okey, insya-Allah dengan penerangan cikgu ni awak semua boleh dapat markah 10 markah untuk bahagian C dalam yuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.